Finasteride digunakan untuk merawat hiperplasia prostat jinak, yang juga dikenali sebagai BPH pada lelaki, di mana kelenjar prostat membesar dan menyebabkan kesukaran dalam membuang air kecil. BPH disebabkan oleh pengeluaran berlebihan hormon yang dipanggil dihidrotestosteron, dan ubat ini menurunkan paras dihidrotestosteron untuk mengecilkan saiz prostat. Ubat ini hanya digunakan pada lelaki. Ubat ini melegakan gejala seperti aliran air kencing yang lemah atau terputus-putus atau keperluan kerap atau mendesak untuk membuang air kecil. Mungkin memerlukan masa sehingga 6 bulan atau lebih untuk anda melihat kesan. Ubat ini mungkin digunakan untuk keadaan lain. Sila simak dengan profesional penjagaan kesihatan anda jika anda tidak pasti. Anda boleh mengambil ubat ini dengan atau tanpa makanan. Ubat ini perlu ditelan keseluruhannya. Ubat ini tidak boleh disentuh atau dikendalikan oleh wanita yang hamil atau wanita yang berada dalam usia subur kerana ubat ini boleh diserap melalui kulit. Jika anda bersentuhan dengan tablet ini, cuci kawasan tersebut dengan segera dengan sabun dan air kerana ubat ini mungkin menjejaskan perkembangan janin. Gunakan kondom semasa hubungan seks kerana air mani anda mungkin mengandungi ubat ini. Jika pasangan anda hamil atau mungkin hamil, anda mesti elak mendedah air mani anda kepada pasangan anda kerana ia boleh menjejaskan perkembangan normal organ seks bayi. Elakkan menderma darah semasa rawatan atau selama 1 bulan selepas anda menghentikan rawatan, kerana terdapat risiko bahawa darah anda mungkin diberikan kepada penerima transfusi wanita hamil. Beberapa kesan sampingan biasa mungkin termasuk tidak dapat mendapatkan atau mengekalkan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seks, penurunan nafsu seks, atau kesukaran dengan ejakulasi. Sangat jarang, ubat ini mungkin menyebabkan perubahan pada tisu payudara anda seperti ketulan, sakit, pembesaran atau discharge puting, atau sakit pada testikel anda. Hentikan ubat ini dan berjumpa dengan doktor dengan segera jika anda perasan mana-mana gejala ini.